Sejambak kasih, sekalung budi. Buat pengerusi majlis, barisan penat hakim yang arif lagi bijaksana. Barisan guru pengiring dan rakan-rakan sekalian. Hai kawan-kawan, apa khabar? Harap-harap semuanya sihat. Dengar ya kawan-kawan, cerita saya tentang semangat Wira Iskandar. Kawasan perumahan Pucang Anggerik sungguh indah. Rumah-rumahnya teratur dan bersih. Beberapa suku kaum tinggal di situ, antaranya Melayu, Cina, India dan Sikh. Mereka sentiasa tinggal dalam keadaan aman dan sentosa. Mereka juga saling berbaik antara satu sama lain. Berhampiran kawasan perumahan itu ada sebuah parit yang besar. Keadaannya membimbang ke orang-orang yang tinggal di situ. Terutamanya ibu bapa. Mereka khawatir anak-anak mereka bermain di situ dan terjatuh ke dalamnya. Sudah pasti membawa maut. Jika ada budak yang bermain di situ, pasti akan ada orang yang menegurnya. Mereka tidak mahu perkara yang buruk akan berlaku. Namun begitu, masih ada juga kanak-kanak yang tidak menghiraukan teguran daripada orang tua. Antaranya Kamal dan Amar. Kamal dan Amar telah bermain di kawasan parit itu. Mereka lupa pesanan daripada orang tua. Kelihatan Kamal dan Amar sangat gembira dan tidak berasa takut akan bahayanya. Ketika mereka leka bermain-main, Iskandar lalu di kawasan itu. Iskandar baru berusia 11 tahun. Dia belajar dalam tahun 5. Namun begitu, Iskandar seorang yang sangat matang dan bertanggungjawab. Dia telah menegur Kamal dan Amar supaya pulang ke rumah kerana tidak ingin sesuatu yang buruk akan berlaku. Namun begitu, Kamal dan Amar tidak menghiraukan teguran daripada Iskandar. Mereka fikir mereka boleh menjaga diri sendiri. Kedua-duanya terus bermain di kawasan parit itu. Mereka bermain dengan sangat gembira tanpa menghiraukan teguran daripada Iskandar. Iskandar sedih dengan perangai mereka yang tidak menghiraukan teguran daripadanya. Iskandar pun berlalu dari situ. Nak tahu apa yang terjadi kawan-kawan? Tiba-tiba Iskandar terdengar suara budak menangis. Iskandar terperanjat dan rasa curiga. Apa yang terjadi? Detik hatinya. Dia terus berlari menuju ke arah parit. Terkejut Iskandar apabila mendapati Kamal telah terjatuh ke dalam parit. Iskandar bertekad untuk menolong Kamal. Dia segera terjun ke dalam parit dan menarik Kamal ke atas. Iskandar berasa lega kerana parit itu tidak banyak air. Wajah Kamal kelihatan pucat kerana terkejut dan ketakutan. Iskandar hanya mampu mencubit bibirnya tanda marah kepada Kamal dan Amar kerana tidak menghiraukan teguran daripadanya. Dalam keadaan ketakutan, Kamal telah mengajak Amar untuk pulang. Iskandar berasa puas kerana dapat menolong Kamal. Rupa-rupanya seorang lelaki telah melihat kejadian itu. Lelaki itu berasa kesal kerana kawasan parit itu tidak berpagar. Lelaki itu berpendapat bahawa kawasan parit itu patut dipagar kerana malam tidak berbau. Pasti akan berlaku lagi. Namun begitu, Iskandar hanya diam membisu kerana tidak tahu siapa yang akan memagar kawasan tersebut. Pada suatu hari, hujan turun dengan lebatnya. Akibat hujan turun dengan lebat, parit dipenuhi dengan air. Arusnya juga deras. Setelah hujan reda, Iskandar ingin terus melangkah untuk pulang ke rumah. Sedang ketika dalam perjalanan, Iskandar terdengar suara budak perempuan meminta pertolongan. Tolong! Tolong!
ada budak yang lemas. Detik hati Iskandar dengan bimbang. Betul sangka Iskandar. Ada budak perempuan yang meminta pertolongan yang lemas di dalam parit itu tenggelam timbul. Iskandar segera terjun ke dalam parit untuk menyelamatkan budak perempuan tersebut. Tetapi arus terlalu deras. Iskandar memikirkan keselamatan dirinya dan budak perempuan tersebut. Budak perempuan itu semakin hanyut. Lama-kelamaan jauh dari Iskandar. Iskandar dengan bulat hati memberanikan dirinya untuk membantu budak perempuan tersebut. Iskandar berenang dengan bersungguh-sungguh. Iskandar memang pandai berenang. Akhirnya, dengan kesungguhnya, Iskandar telah berjaya menarik tangan budak perempuan itu dan membawanya ke tepi. Nak tahu apa berita baik kawan-kawan? Setelah kejadian itu, pihak berkuasa telah memagar seluruh kawasan parit tersebut supaya kejadian yang tidak diingini berlaku lagi. Para penduduk kawasan perumahan itu berasa syukur kerana kawasan perumahan mereka telah selamat. Pengajaran daripada peristiwa ini kawan-kawan, kita haruslah mendengar nasihat orang dewasa untuk kebaikan diri. Selain itu, sebagai masyarakat, kita haruslah saling berbaik antara jiran tetangga. Akhir sekali, kita perlulah tolong-menolong antara satu sama lain. Sekian, terima kasih.